Cina kapung balik. Ada Cina sore dia bagi obat. Baik Cina kapung. Dia baik Cina kapung ni. Cek tak pelik. Gitu. Baru ni kita tajuk ambil ismayah ni tu. Cara kau doa wuduk baru ni tu. Doa wuduk. Allahumma rabbah. Kau azan, ba azan tu. Azan rasa baru ni, be. Azan ni habis kedok tahu lagi nak tengok. Ba azan ben. Fadilatul azan baru ni. Kelebihan azan. Sini hari ni. Muka surah 8 bulan ni baru ni tu. Dah 8 bulan ni. 8 campur 7. Eko. 8 bulan ni tandu hok mana. Bulan ni. Kau 8 bulan. Ni bulan 7. Yo. Ni bulan 7 muka surat 45 muka surat 45 hok Jawi ni. Orang minta tahulah. Cara kepada cara ba'azan lagi, ba'bang lagi. Tak habis sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baru ni kita berhenti hikayat Siti Zubaidah. Cerita Siti Zubaidah ni siapa dia? Isteri Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid. Nama dia Siti Zubaidah. Jadi Siti Zubaidah ni dalam majlis minuman. Dia ada majlis lah, minum joget, minum gitulah, keramaian, ada keramaian lah. Padanya beberapa orang menyanyi. Majlis itu ada para penyanyi, panggil penyanyi hot show lah. Moga dia bini Aminah Rasyid, bini Khalifah Joli, bini Khalifah zaman itu. Biasa lah dasing ni zaman itu. Minum arak biasa zaman itu. Gitu. Tak ada agama lah mana. Padahal Khalifah Islam ni, Aminah Rasyid ni, maka mendengar dia ke bang pada kampungnya. Tengah-tengah duk nyanyi joget tu, bunyilah orang band dalam kampung tu. Maka meneguh ia akan mereka tu daripada menyanyi. Dia kata, buti nyanyi, buti gendeh. Kita jawab band tu dia royak. Zubaidah ni royak ke para penyanyi tu supaya berhenti menyanyi lah. Gendeh pun buti dulu mata. Nak terlepas orang band, kita sambung balik. Hingga seseorang bang daripada banknya, maka menjawab ia akan seumpama. Dia pun kata seperti orang band tu kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun kata Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Supaya kita ajuk mulut tu ke band. Tu orang panggil jawab band. Jadi habis orang band dia jawab tu. Dia pun bacalah doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Supaya kita dia baca. Apabila selesai orang band tu kita baca doa tu.
Jadi dia pun perintah orang nyanyi tu berhenti. Nyanyi apabila dengar orang band. Lepas tu jawab orang band tu. Masing-masing jawab mulut orang band tu. Lepas tu doa. Doa untuk lepas pada band. Doa lepas band. Jadi apabila dia mati, Siti Zubaidah ni mati. Tatkala mati, dilihat ke dia oleh setengah orang soleh. Mimpi. Orang soleh ni mimpi tengok jenazah mayat dia. Jumpa dengan Siti Zubaidah dalam tidurnya. Orang soleh mimpi tengok dalam tidur. Makna mimpi lah. Dia tak kata mimpi. Tengok Siti Zubaidah dalam tidur. Makna mimpi lah. Mimpi kepada Siti Zubaidah ni. Maka berkata ia baginya. Orang mimpi tu tanya dia dalam mimpi. Hai Zubaidah, apa perbuat Allah Ta'ala akan dikau? Lagu mana tahu kamu dah duduk atas dunia mula joget semua nyanyi jenis-jenis hiburan tak mula duduk galak-galak lah macam bina orang besar pula dating-dating gitulah kita kata dah banyaklah keramaian majlis tu macam-macam lakon lah. Lagu mana tahu kamu mau mati dah ni? Katanya dia pun jawab dalam mimpi tu. Diampuni akan aku tu oleh Tuhanku. Tuhan pun dosa aku dia kata. Katanya dengan sebab engkau perbuat kolam yang engkau gali di jalan Mekah dan Madinah kau. Orang dalam mimpi tu tanya orang soleh. Hak mimpi jumpa dia tu tanya, Tuhan apa dosamu sebab mu buat kolam air, gali parit air daripada Mekah ke Madinah. Dinamakan Ainun Zubaidah. Siapa lah ni? Air bagi orang haji. Sepanjang daripada Mekah Madinah tu dia gali parit air untuk nak buya air minum kepada orang haji. Zaman itu kan orang haji lambat lagi jalan kaki lah. Tak ada kereta sepuluh ni. Lama juga daripada Mekah ke Madinah tu nak nyapa. Dan tidak ada kenderaan sepuluh ni. Dah begitu. Air pun payah. Dok dia kata. Bukan dia ni. Tuhan apa dosa dia ni. Sebab dia gali air daripada Mekah ke Madinah. Dengan nama Ainun Zubaidah. Mata air Zubaidah nama dia. Lah ni pun nama Ainun Zubaidah. Ada lagi lah air tu lah ni. Siapa lah ni? Katanya tiada. Tidak. Bukan sebab tu. Tuhan apa dosa aku. Bukan sebab aku gali parit air daripada Mekah ke Madinah tu. Bukan sebab tu. Maka bahawasanya sebab apa Tuhan apa dosa aku. Adalah demikian tu beberapa harta bercampur. Sebab apa Tuhan tak kira aku gali parit antara Mekah Madinah tu tak apa dosa aku tu. Duit tu campur dengan duit harian gatek, duit cukai lah, duit macam-macam campur, bukan duit comel saja. Dia buat Ainun Zubaidah tu. Buat gali parit Zubaidah tu. Habis berapa ribu lah ni, juta-juta. Kau panjang daripada Mekah ke Madinah nah. Hak tu duit campur dia ya. Sebab tu Tuhan tak apa dosa aku. Dengan sebab jasa aku gali parit daripada Mekah ke Madinah tu. Dengan nama Ainun Zubaidah tu. Kerana duit tu bercampur dia kata. Harta yang bercampur. Maka dijadikan pahalanya bagi empunya. Jadi harta yang bercampur ni ada orang kebajikan orang sedekah. Jadi pahala tu boleh kau orang habui tu. Bukan boleh kat aku seorang. Bukan duit capek-capek mari. Banyak cawangan duit tu mari. Boleh kau tuai hak bui tu lah dia kata. Tak boleh lah mana. Kat aku ni muka cari duit bercampur-campur. Bukan duit dia. Macam gitu. Dijadikan pahalanya kepada empunyanya. Tuai piti tu. Maka katanya dalam mimpi tu orang tu tanya dia lagi. Apa yang diampunkan bagi kamu? Kenapa mu diampun dosamu? Katanya, dia pun jawab dalam mimpi tu. Adalah pada aku majlis yang sunyi. Pada satu hari aku dalam majlis sunyi. Tempat permainan. Main gendeng kapalah, nyanyi kapalah. Apabila bang muazzin. Apabila dengar orang bang. Muazzin tukar bang. Apabila bang tukar bang. Aku palingkan daripada bermain-main. Buti gendeng tu. Buti joget tu. Buti nyanyi tu. Buti bergendang. Bermain dan bergendang. Hingga sesat muazzin daripada banknya. Siapa? Habis orang bel tu baru aku mula semula. Maka firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya. Tuhan pun kata ke malaikat. Tahankan olehmu daripada menseksakan dia. Jangan seksa Siti Zubaidah ni. Sebab apa tu? Sebab dia tengah duduk gendang, tengah duduk nyanyi. Dengan orang bel, berhenti jawab bel. Dia doa bel. Lepas tu sambung semula. Kerana itulah aku diampun dosaku.
Setara tu kat lekeh lah. Kita bunyi kat lagu tu. Dengan buat tali air Siti Zubaidah tu jauh lah. Besar tu jasa tu. Jasa tali air daripada Mekah ke Madinah tu. Tapi bukan hak tu apa dosa dia. Sampai hak tu duit capu dia ya. Bukan duit dia saja dia kata. Duit capu tu dia boleh kau tuai hak wisrekah, tuai pitih tu. Jadi boleh sikit-sikit dah ke dia. Bukan hak tu apa dosa dia. Dah apa mana? Dia pun royak. Teka duk nyanyi, dia berhenti nyanyi, berhenti genah dengan orang bang, dia pun jawab bang. Dan lepas jawab bang tu, doa bang. Lepas doa tu baru sambung semula. Jadi malaikat pun kata, Tuhan kata ke malaikat, tahan olehmu daripada menseksakan dia. Jangan seksa Siti Zubaidah. Dia mati ni, orang tu mimpi. Tanya dia di dalam mimpi tu. Jikalau tiada ada 7 tauhid pada hatinya, kalulah tak ada tauhid dalam hati Zubaidah, nescaya dia tak berhenti duduk main, duduk joget tu. Pada hatinya sangat mahal pada ketika siumannya, nescaya tiada menyebut ia akan daku pada ketika mabuknya, maka dia ampunkan daku dengan begitu. Minum arak gapo majlis tu ni. Ada tak siuman gitu. Tapi malah khabar tak khabar pun berhenti genah. Mana minum arak ni bukan joget saja-saja, joget minum khamar kata ni. Bukan aitel lah minum. Jangan gitu gak majlis besar-besar gak minum arak lah. Jangan gitu. Tahun berapa kita ingat? Majlis askar, majlis gapo subuh. Tak asal arak tak lesar. Datuk Asri mula-mula kacik dalam parlimen, majlis ada orang Islam, setuk arak boleh kodok. Minta dengan Perdana Menteri masa tu Razak ke siapa. Benar, hak tu lah ni pun ada ni tak ada arak dalam majlis Islam. Kerana dia benar masa tu. Datuk Asri minta. Jasa Datuk Asri lah. Dia gitu sembah ke Perdana Menteri benar tu. Buat kepada atas lalu dalam parlimen. Kayak gitu. Kita putus kata gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satu fi zillil arsy yauma la zilla illa zilluh. Imamun adilun wa muazzanun hafizun wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Dia kata apa ni dia kata? Dia kata 3 gulungan duduk di bawah bayangan arash pada hari yang tidak ada bayang kecuali bayangnya hari kiamat. Hari kiamat esok tak boleh nak berlindung atas gapo-gapo panah. Taris je ke angan palu. Tak boleh nak berlindung. Kecuali orang boleh duduk bawah bayangan arash Allah. Dan lindungan Allah. Jadi 3 gulungan di bawah bayangan arash pada hari yang tidak ada bayang kecuali bayangnya. Bayangan arash. Siapa dia 3 gulungan tu? Yang pertama imamun adil. Pemerintah yang adil. Payahlah nak cari ketua yang adil. Ketua ni bukan pemerintah negara saja. Negara pun ya jugalah besar kalian. Tok ngulu pemerintah yang kena adil. Orang ada jawatan. Bapa kena adil bapa. Bapa ni jawatan ketua keluarga, imam juga. Imam dalam keluarga. Pok lah. Timbalan dia bini. Isteri, timbalan isteri. Ketuanya ayah. Dalam keluarga. Kena adil, ayah ni kena adil. Kalau bini 2, banyak lagi kena adil. Kalau ada anak pun, anak comel, banyak piting. Anak udah, 10 saja. Tu saya tanya juga saya. Bapa pergi jadi tu, budak huduh pada wis hijau je lah. Tak apa saya mana. Anak kita berlaku, tapi jenis lagu tu, jenis tak adil. Jadi ketua tak adil. Jadi ketua yang adil ni, boleh duduk di bawah bayangan arash pada hari kiamat. Tak ada bayang kecuali bayangan arash Allah. 3 gulungan dia kata. Boleh duduk bawah bayangan arash. Pertama ketua yang adil. Yang kedua muazzan hafizun. Tukang muazzin tukang
Tukang bel. Dia jaga waktu solat. Tukang bel ni dia kena tengok jam semua. Masuk dah kau Masuk dah kau. Tak boleh alik Nak pergi mana-mana pun payahlah Tok Bila. Sebab dia udah jaga waktu solat. Nak pergi ngalih pun tak boleh. Kena pergi lepas tu. Apa tak boleh lama duduk asar pula. Nak klik bel asar pula. Nak gitu. Yang kedua tukang bel yang memelihara banknya. Hafizu. Hafiz dia pelego. Dia memelihara banknya. Dia jaga masak supaya takut terlepas nak bel. Tu. Mana tukang bel yang jaga masuk untuk bel ni pun boleh duduk bawah bayangan aras juga seksa. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, orang membaca Quran pada tiap-tiap malam 200 ayat. Kita tiap-tiap malam jangan tidur tak sampai 200 ayat. 200 ayat. Dah kalau tak reti nak baca surat besar gak. Qul huwallahu gak. Berapa ayat? Tak sampai 200. Berapa kali habis? Tengoklah 100 kali Qul huwallahu kau tengok bila. Qul huwallahu tu berapa ayat? Sampai 200. Sekurang-kurang 200 ayat semalam ni. Baca Quran semua. 200 ayat tu berapa dah? Dah tahu. Kalau tabah 30 jah. Deh. Capu lah. Tabah, capu. Al-Kahfi banyak. Al-Kahfi tu cukup dah. 200 lebih dah. Jadi kita 83 Yasin dah. Tu. Kacau dua tu. Kacau tu cukup dah 200 lebih tak apa. Asalkan cukup 200 ayat lebih. 200 ayat sekurang-kurang. Quran. Boleh duduk juga bawah bayangan aras Allah. Orang baca Quran tiap-tiap malam 200 ayat. Tu 3 golongan tadi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat. Syekh Abdul Qadir kata bukan 200, 300 banyak lagi. Sebab dia orang tasawuf. Orang tasawuf ni lebah lagi. Lebah lah tasawuf ni. Orang alim, orang jaga sangat amal-amal ibadat ni. Lebih banyak kau muju. Dia lobo buat ibadat. Orang tasawuf ni. Abdul Qadir Jilani orang tasawuf. Jangan tidur hingga baca 300 ayat. Supaya masuk di dalam perhimpunan orang abidin. Orang yang abid. Abid orang suka buat ibadat. Masuk dalam golongan orang suka buat ibadat lah. Abidin ni. Dan tadi disurah akan dia daripada orang ghafilin. Tak termasuk orang lupa. Ghafilin tu orang lupa. Abidin orang buat ibadat. Maksud dia ni tak termasuk dalam orang ghafilin. Ghafilin mana terlupa. Lala. Tak termasuk dalam golongan orang lalai. Kalau 300 baru tidur. Baca 300 ayat boleh tidur. Orang tu orang abidin lah tu. Orang suka buat ibadat. Dia tak termasuk dalam golongan orang lalai. Ghafilin. Ghafilin tu lalai makna dia. Maka membaca qadar 1000 ayat. Lebih lagi dia baca 1000 ayat nah. Nak tidur 1000 ayat. Lagi. Banyak lagi. Nescaya adalah dia terlebih utama. Terlebih aula. Lebih utama. Lebih molek lah. Kalau baca 1000 ayat tu terlebih utama. Aula. Lakafa aula. Lebih utama lagi. Lebih molek lagi lah. Iaitu daripada 3 surah. 3 surah ni 1000 ayat. Surah Tabarakalladzi hingga akhir. Tabar sampai akhir Quran. Bolehlah 1000 ayat. Daripada tabar sampai habis Quran tu. Dia kata bolehlah 1000 ayat. 3 surah tabar hingga akhir Quran. Jika tidak mengetahui akan dia, tak boleh nak baca Quran surat besar tak reti. Bukan semua orang pandai baca Quran ni ada tak reti. Gogak apa dengan lekat ayat lekat deduk. Ada gitu. Maka dah baca Qul huwallahu 250 kali. Kalau baca Qul huwallahu, mengerti baca Qul huwallahu, reti Qul huwallahu. Orang tak pandai Quran pun Qul huwallahu ingat tu. Toke tak ingat Qul huwallahu. Pendek ke tu. Dah. Kalau Yasin tu memang tak ingat mulu. Yasin panjang muka. Kan budak tu ayat. Anak Kiai tu. Orang apa Quran nak ui lah nikah anak dia. Kiai tu. Kiai ni tu lebah lah orang Indonesia. Dia panggil Kiai.
Tok guru lah kiai tu. Anak saya ni kalau orang minta nak bui orang apa Quran, orang ingat Quran mulu. Baru boleh bui, tak apa kerja gapo pun rasa apa Quran. Tok kerja kajian pun tak apa. Nak dia anak dia macam-macam kiai tu. Ramalah apa kat budak-budak muda ni nak. Gi seorang kiai, saya minat ke anak kiai. Saya awak tahu Quran tahu. Awak nama apa? Nama Anas. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Ingat mulut lah, muka pendek. Mari seorang lagi pun dok tanya. Awak nama apa? Ayat dah nama. Kok seorang tu nama Yasin. Kau tu dak dia mikir. Lah masuk baca Yasin aku tak ingat mulut. Dia kata, nama saya Yasin tapi orang panggil rumah Qul huwallah. Dia lagi takut dia kia tu soal. Baca ente baca Qul huwallah. So baca Qul huwallah. Ingatlah mulut ni. Qul huwallah ke pendek. Jadi kalau kita tak uti nak baca Quran surat besar tu, kena baca tiap-tiap malam 1000 ayat. 1000 ayat ni berapa? 250 Qul huwallah. 250 kali Qul huwallah. Dua kali wasbih 200 ni. Wasbih kan 100. Dua kali habis lepas tu bagi 20. 250. 3 kali habis lah senang biarlah 300 pun. Deh. Qul huwallah 3 kali habis wasbih tu. 300. Sejam lebih kali tu. Cuba baca 100 pun. 40 minit berkali. Kalau jenis orang baca lambat lah. Kalau baca cepat tak sampai sejam 100. Ni 250. Kalau 3 kali habis 300. 3 kali wasbih tu. Wasbih hak 100 tu. Hak tu mudah sikit. Hak 33 tu payahlah. 3 kali lama kita bila 4 kali. Payahlah muka 3 kali tu baru 1. Payah tu. Hak pendek tu. Payah 1 tu lalu. Rakyat gitu. Jadi kalau tak pandai baca Quran, kena baca Qul huwallah. Kena banyak Qul huwallah tu nak jadi 1000 ayat tu. Jadi berapa? Dia kata Qul huwallah 250 kali. Maka perimpinannya qadar 1000 ayat serta basmalah. Kena baca bismillah tiap-tiap Qul huwallah tu pula. Capung hak tu. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam 250 tu sekali dengan bismillah tiap-tiap Qul huwallah tu kena bismillah dulu. Betul tak cukup. Sebab tu tak cukup lah 1000 ayat kalau tak baca bismillah tiap-tiap kali nak baca Qul huwallah tu. Kalau 250 kalau Qul huwallah saja. Sekali dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallah. Bismillah. Tiap 250 kali tu tak tinggal bismillah. Dimula dengan bismillah belakang. Capung hak tu. Mana 250 juga lah bismillah tu. Mungkin tiap-tiap kita nak baca Qul huwallah tu, mula dengan bismillah semua. Jadi 250 sekali dengan basmalah. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim lah. Basmalah tu bahasa rekah. Bahasa rekah basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Tu. Tapi kita dia bubu syok hang. Basmalah syok hang lah. Rekah, huruf rekah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada tidur ia hingga membaca akhir surah Alif Lam Sajadah dan surah Tabah. Nabi tak tidur kecuali dia belum tidur dia baca Alif Lam Sajadah sekali, Tabarakallazi sekali. Tu tak ada 200 ayat berkali. Gitulah. Dua tu yang dia baca. Lepas tu tidur. Mana tak pernah tidur, tak baca Quran, tak pernah. Gitu. Moga dia lelaki kan tak ada mari hik gapo orang lelaki. Lelaki tak putus hik boleh sangatlah. Mojo putus tak mati lagi. Banyak boleh buat ibadat benarnya. Jangan kita kata, aloh nak rehat bayar. Tak ni moga mula boleh rehat juga mari hik. Jadi nak marah pada nak bertidur tu. Bertidur ni boleh lah. Banyak lagi kita boleh buat. Boleh buat semua puasa, boleh semua. Mana tuan nak widow. Gado kita ni tak mati lagi ni supaya banyak buat ibadat tu boleh tak celah-celu. Muda mula celah-celu. Tak dapat sebulan ke tak boleh mayar di 8 hari, 7 hari. Ada 15 hari pun ada. Pak kena qada banyak karo. Lah ni boleh buat straight no.
Muju, tak ada putu dah. Serah bubuk dah habis dah. Tak ada dah dengan benda tu. Lama dah tak ada. Gitu. Dan lagi katanya, sayugianya sepatutnya, sayugiya ni maknanya dia sepatutnya, atas muazzin, tukar band tu, memelihara daripada tersalah pada 2 kalimah syahadat. Jangan salah baca lah. 2 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan salah 2 kalimah syahadat tu. Dan mengetahui dengan waktu. Tahu waktu masuk masa mana. Jangan bang melaikan kemudian daripada masuk waktu. Jangan bang kosek-kosek. Biar yakin masuk waktu. Baru boleh bang tukar bang ni. Jangan buat gila. Ikut nak bang macam mana-mana. Tak boleh gitu. Nyanyi kau orang lah. Apa tu? Masuk dah sahur. Baru pukul 12. Misal. Pasal apa? Tukar bang tu bang. Ikut dia nak bang. Tak boleh. Tukar bang ni kena jaga. Biar tentu masuk waktu baru boleh dia bang. Melainkan bang fajar subuh. Yakni bang sebelum fajar sekali. Dan mengkira-kira dengan bang itu bagi Allah Ta'ala. Jangan mengambil upah. Bang ni tak boleh ambil upah. Dan berhadap akan kebelak. Ngadap kebelak orang bang. Dengan mukanya pada takbir. Dan 2 kalimah syahadat. Masa Allah Akbar tu ada kebelak. Asyhadu an la ilaha illallah ada kebelak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada kebelak. Dan berpaling mukanya ke kanan dan ke kiri. Pada ketika kata, hayya ala salah. Gitu. Hayya alal falah. Gitu benarnya. Tapi ada kebelak tu. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada kebelak lagi. Hayya ala salah. Paling ke kanan. Hayya ala falah. Paling ke kiri. Muka, bukan tubuh, muka. Orang bel, kita tak itakkan labut tu. Adalah kalau kita jadi tukang bel. Tak boleh lah orang puan ni, orang lelaki lah ni. Dia tak kira, kita ni nak royak orang lelaki gatik lah. Kita boleh kelik royak juga dia, kalau dia tak mari. Dia tahu dah. Ada orang tak tahu pengali. Mungkin dia tak aja jadi tukang bel, pasal dia tak aja itak. Gitu. Ada juga tak tahu pengali. Dia ingat kau kebelak, semua gitu tak paling kiri kanan dia ingat kau. Tak tahu tu. Kita pun. Orang puan kau tak tahu. Kau tak aja itak. Itak kan orang band ni kata orang gelenyah. Itak orang band. Kau kan ada kita. Kau tak tahu kita. Mari kita tak belajar. Kita tak tahu apa sekarang. Kerja orang lelaki band ni. Mana gitulah. Tapi kalau kita nak jadi tukang band kak. Dia rayak lah. Kita ni dia rayak. Tukang band tu. Kena pelera jangan salah sebut 2 kalimah syahadat tu. Dan tahu bang di waktu. Jangan bang kecuali masuk waktu dulu. Biar tentu yakin masuk waktu nak bang ni. Melainkan pajar, bang subuh. Bang dulu pada pajar. Bang gerak orang. Orang panggil bang gerak orang tidur. Waktu dah bang 2 kali. Zaman Nabi tak bang 2 kali. Zaman Sayyidina Umar kau. Kau dia nak Osman. Bang 2 kali. Orang pakai kata, apa masa Nabi dok mu ni pandai-pandai bid'ah ni. Buat bid'ah Nabi tak buat, mu buat. Dia jawab dengan khalifah. Masa best 2 kali tu. Dia kata, best, kalau best sekali tak mari seorang ambuk. Tak mari seorang ambuk, kita best jadi lalu sama sekali. Berapa orang je orang mari jemaah. Tak ada, nak bangun, nak begok lagi. Pada nak kecing takut, muka tidur. Jadi dia pun buat lebih baru ramai orang dia kata. Zaman Nabi pun orang tak ramai. Gitu. Pasal zaman Nabi ni lain pula umat zaman Nabi. Ni lain umat zaman Nabi dengan umat. Hak ke dia sikit. Kita lah ni jauh je nak lah bezanya. Akhir zaman, umat akhir zaman kita ni. Lagi tolu umat akhir zaman ni. Jauh benar, 1400 tahun dah Nabi mati. Lagi tolu kita. Lagi sahabat pun lain tu. Umat zaman sahabat lain dah. Dengan zaman Nabi. Dan Nabi atokna wa sami'na wa atokna. Dengar ta'at. Lepas ada tu. Sami'na wa asaina. Dengar tapi aku deraka. Tak pakar dengan saja. Dia lawai. Dengar pun lawai. Dengar comel tapi lawai tak ikut. Zaman Nabi. Sami'na wa atokna. Dengar ta'at lalu. Dengar ta'at. Molek umat masa tu.
Jadi kalau best sekali dia kata, tak ada orang mari. Jadi band 2 kali ni ramai mari. Lalu siapa lah ni pun, band Fajar ni 2 kali. Kalau pergi Mekah kak, band tu kan pertama, band apa tu? Dia lagi lah nak berok dia. Nak mandi buru gigi dia. Damo juga band mula-mula dengan band masuk ke tu. Jarak tu lama kalah lah. Gitu. Dia lah. Tapi kalau kira lah kita, band dengan komak ni, band dengan komak. Tapi kita tengok negeri kita ni, apa dia? Gori. Gori ada orang tak semaya Qabliyah. Kalau masjid Tok Guru, tak ada Qabliyah. Sebab lepas bel tu, betah je komak lah. Mana? Kalau semaya dia berkat, tak ada. Dia tak sih Qabliyah. Ba'diyah tu lepas pada maya Gori tu, lama lagi lah. Nak Isa ni. Dia, mana dia kejam Gori ni. Sebab Gori ni sikap masuk berkali. Tapi kalau ikut Nabi kata, antara band komak ni kalau berok dia sudah. Dia ayat gitu. Min iktisarihi. Kalau kita sedang buang air orang band, dia basuh berok, dia ambil wuduk ke apa, baru komak. Mana lama kalau. Deh. Lepas tu kita dengar kat negeri kita ni, dalam masjid kat rumah kita, kat masjid ni. Kalau puasa kan, puasa sunat kan tu. Puasa sunat tak? Tengah duduk makan tu, komak dia, bunyi komak tu. Kalau boleh puasa begitu, bakali, dia minum air saja ya. Dia minum air saja, dia pun komak lalu. Ada manusia, tak boleh minum air saja, bukan puasa ni. Benda-benda merak Mesir. Dia ada sekok perut, dia ada naik angin, buat butir mata balik. Dia kena makan nasi juga. Dia nak ambil sikap dia. Tak ada nak cuma garik tu yang komak dengan bel tu krek dekat. Tapi kalau kita kira dalam hadis Nabi tu, dia kata kalau kita dah makan nasi orang bel, dia sudah makan nasi baru komak. Makan nasi kan lah makan lo. Bukan makan kecap putih. Kecap putih boleh nyanyak-nyanyak belah-belah jalan. Nasi tak boleh gitu. Sebab tu makan nasi ni lama. Kita kalau dia makan nasi lama lah sudah. Makan galai kuih tak apa belah-belah jalan. Boleh kari pak putih. Boleh sumak belah-belah gigi gitu deh. Mudah je nasi apa ya. Nak berbudu mana pun. Deh. Tak tahu apa tak tu berbayar. Dia suak gitu-gitu dah. Nak gitu. Ya mari hari ni. Tak nampak saat ni. Baru nampak. Marilah semua mari. Mari duduk dengan PA. Hari ni tak ayu tak tahu. Suruh nak suruh kuasa aja. Ada jalan dekat. Nyanyak. Selakor 100 kebajikan. Selakor 100 kebajikan. Nak mari majlis ilmu. 2 lakah 200. Kali 100 lakah. Umur dia tu boleh kali 100 lakah. 100 kali 100. Berapa? 10,000 kau 100,000. 100 kali 100. Tengok kosong berapa? Cemila. 100 pun tambah lagi 2 kosong lagi. Gitu. Banyaknya boleh. Dia jalan lah. Dia jalan saja. Selakor 100. Pak kali jauh. Naik kereta. Sekali tayar kereta gelek 100. Naik basikal. Sekali tayar basikal gelek. Motor. Sekali tayar motor gelek. Tu dia jalan. Ada kelik pula kira juga. Takkan tidur sini. 100 pula ada kelik. Takkan tak kelik. Dah. Tewi bakar. Lepas tu duduk dalam majlis ilmu pula ni. Majlis ilmu lah ni. Kalau kita tengok kaset Tazah Maria di rumah. Petulung tengok ngajar juga tu. Baik tak segi lah tengok dia kaset yang senang. Orang malah kata. Supaya tulur dia kata. Tengok dia kaset. Dengan tengok tuan diri. Supaya tulur je. Supaya tulur gana. Kaset di rumah kita tu bukan majlis ilmu. Dengar sajalah. Sini majlis ilmu ni. Tak kira tempat ada orang dengar buah pokok ke. Dalam bahasa ke. Dalam masjid. Ada orang ngajar, ada orang dengar. Majlis ilmu je panggil. Jadi duduk di majlis ilmu ni. Pahala lain pula. Tadi pahala jalan 100. Selakor 100.
Mana tu? Fadilatul ilmi wal ulama. Ada tajuk dia. Kelebihan ilmu, kelebihan orang alim. Ada tajuk ni mula-mula sekali. Kelebihan ilmu, kelebihan orang alim. Nama tajuk tu. Ngajar waktu tu 2-3 minggu baru habis panjang. Nak ajak kelebihan ilmu ni. Dia ayaklah jalan nak pergi majlis ilmu selakor 100. 2 lakor 200. Kali 40 lakor. 4,000. Dah 40 lakor kali 100. 4,000 lah. 4,000 gapo pahala. Pahala 4,000 jalan saja. Pada dalam majlis ilmu ni sepatut orang ngajar, pahala boleh kau orang ngajar, pahala boleh kau orang dengar. Jadi kita kacik sejah. Sejah ni 1,000 butir tu lebih kali 1,000 sejah. Kadang-kadang sejah lebih tengah dah. 1,000 butir ni pahala kita 1,000, pahala demo tiap-tiap sore 1,000. Bukan 1,000 ramai-ramai. Sore tu 1,000, kita 1,000 sore. Demo 1,000 sore juga berlaku. Dalam majlis ilmu. Patut orang ngajar, pahala boleh kau orang ngajar, pahala boleh kau orang dengar. Kalau kacik sejam 1,000 patut tubik. 1,000 kelimah tubik mulut ni. 1,000 boleh kau orang ngajar, 1,000 boleh kau orang dengar. Campur jalan tadi 4,000 kali 40 lakor. Dapat berapa? 5,000 gapo? Pahala. Kali piti. Oh, kali piti 5,000. Penuh 5 hari. Atas kuda tu naik lagi. Nak 5,000 sejam lebih boleh 5,000. Jalan tak gaya lutut ke abuk. Boka 40 lakor tu tak? 40 lakor rumah Ustaz Zain. 40 lakor rumah. Nah kuih berkali. 40 lakor. Deh. Jadi 4,000. Muka selakor 100. Untuk dia jalan dia dulu ni. Sepatut. Untuk guru ngajar. Pahala boleh kau yang ngajar. Pahala boleh kau yang dengar. Syarikat. Kita kosi pahala ni. Sebab apa kosi? Kalau orang ngajar saja, orang dengar tak ada, tak boleh ngajar. Ataupun orang dengar je ramai, orang ngajar tak mari. Tak boleh ngajar. Jadi kena syarikat kita dua baru jadi. Orang dengar apa ada, orang ngajar apa ada. Pahala sama banyak. Nah, sepatut perkataan tubik ni, pahala boleh saya, pahala boleh kau orang dengar. Kacik sejam 1,000 patut tubik ni. 1,000 lebih kali. Perkataan ni sejam, tanda sejam berapa patut tubik. Mana 1,000 boleh kau orang ngajar, 1,000 boleh kau orang dengar. Orang dengar sore-sore 1,000, bukan 1,000 ramai-ramai. Sore-sore 1,000. Capur dengan jalan tak ada. Kalau 40 lakar kat 4,000. Capur dalam majlis ilmu ni 1,000. Jadi 5,000. Kalau piti 5,000. Dalam masa 2 jam sekali dengan kelik. Penuh masjid. Sebab piti ni nampak boleh buat beli. Pahala ni akhirat baru boleh. Sipir lama dan hati mati tu nanti kemak dulu. Gitu. Lama tak ada orang ada lama gak. Lepas tu gak nampak kan dia 4,000 tu. Tak nampak berapa pahala tu. Tak nampak tu ya kita tak gerai tu tahu. Malah baik tidur lagu ni. Tak. Tak boleh marah ni kucing beranak kita jadi tu beja kucing. Takut kata kau sini gong-gong lah ke mana. Jadi mudah-mudah alasnya lah dia kita malah ke. Sikit-sikit pun manja lah. Mereka tak apa raja dah tak tu kak. Dia ada capur dengan otak raja ni. Malah ke mana? Malah tak ada ubat malah. Sebab apa malah tu? Pasal kita tak tahu kelebihan tu. Jadi dengar ada umur kak. Tak boleh lah. Perkataan muka demah kita tu bukan majlis ilmu. Hak dalam majlis ilmu boleh sepatut perkataan pahala boleh so kita. Boleh kau demosa. Sejak kacak 1,000 perkataan, 1,000 boleh kita, 1,000 boleh demo. Pasal dalam majlis ilmu. Mana-mana kita dengar kaset, tak boleh lah tahu. Sebab umur kita bukan majlis ilmu. Lengok, tengok di TV. Soalnya kita, kan? Boleh dengar saja lah. Tak dapat lah tu. Tak dapat pahala majlis ilmu tu. Kalau dengar kaset saja. Supaya kata, baik tak segi, dengar ada rumah pun tak apa. Supaya rumah dekat dengan masjid. Tak payah pergi, buat lengah kaki lah. Kalau duduk tangga, bila tak dengar, tahu tu. Seorang tak sama dia ke dogah lah.
lepas bising. Duk tangga sama kita pun sedang molek. Baik tak segi. Jadi tidak majlis ilmu dah tangga sama dia tu. Tak boleh lagi yang majlis ilmu ni. Jalan pun tak boleh. Jadi dengar saja jangan tu. Jalan pun tak. Jalan tak ada pada dia. Tengok dumu. Tengok kaset dumu. Jalan tak dapat pahala. Majlis ilmu pun. Mau dia bukan majlis ilmu tak dapat pahala. Jadi boleh dengar saja. Gitu. Jauh tu beza tu. Tak payah gila dengan kaset je. Dengan YouTube. Lah ni kan ada alat tu kan. Takat super ya. Gitu. Jadi dia ingat. Tak payah pergi. Mana lagi. Kita duduk rumah. Boleh dengar bila tidur. Boleh dengar bila masak. Boleh dengar bila berak. Dia kata. Jadi bagus dia lah tu. Tak lelah. Dia tak tahu jalan selakah tu 100. Kau tak mari, kau tak tahu. Tengah orang royak gitu dia tak dengar. Mungkin dia tak mari. Kau malah lah. Kau malah dah tengok lagu tu. Dengar rumah. Baik dengar rumah lah. Senang biar makan. Bila tai gutu. Gitu. Dia tak ada dia jalan. Dan dia majlis ilmu pun tak dapat. Jauh nak tu beza langit dengan bumi. Saya fikir lagu tu. Sebab tu lah ya. Dengar di rumah, dengar di masjid. Jalan lagi lelah. Dia tak khabar selakah tu 100 tak bui. Dia tak dengar kita ayat gitu. Dia tak mari. Gitu dia ayat gitu. Jangan fikir lagu tu. Tuhan tak akan sia-sia. Sebab kita wik kat orang lah. Kita katalah. Wik gula kat orang. Wik gula kak. Ikan tu. Kita beli ikan 15 riyal. Beri sikit je ke dia nya. Kau wik seteping je kat orang. Kita wik ke kita tu. Lepas tu sate lagi. Beli. Garang beli. Apa lebuh? Nak buat apa? Nissan kalau buat Nissan. Nissan beli. Hak tu kau kena kau. Reng kita tu kira juga. Reng masuk tu. Reng tempat pisang tu. Kalau we acap pisang. Reng buat tu. Nak boleh nyudah tu bukan kemarin lelah tu. Ingat tak we kepala kita lelah tu. Dia bui tenaga kita tu. Dia bui suku pula. Gitu. Tuhan tak sia-sia. Allah ni kasih kehabuk tak zalim. Buat sikit boleh sikit. Buat banyak boleh banyak. Tengoklah apa kita ngai Kalau upah besar, ikan besar. Ikan udang ikan. Anak ikan, upah tu anak ikan. Bukan belada, bukan cacing. Mata pun besar lah. Upah anak ikan ni. Ikan kakak makan. Kan tu. Kecil je ikan. Belada, anak belada kecil je. Ikan puyuh. Supaya boleh tabung, 20 riyal. Lah, ingat boleh 50. Ikan besar kan 50 tu. Ikan besar lah kan. Gitulah ibarat. Jadi kalau upah kecil, kecil lah. Kecil, ada ikan kecil makan. Mata pun kecil. Dan kalau mata kecil, ikan besar gambik masuk dalam tu. Tak lekat pun. Awah jadi mata kaja dia betul gitu. Terlucuk lah tu. Tak padan. Gitu. Seperti tu kok kebajikan ni. Susah lelah kita tahu suku pula. Barang yang beli tu tentu lah. Bukan barang beli. Gitu. Dulu, tenaga kita ni. Barang beli. Pokok tak buat tak jadi. Ada sate, ada apa dia, bawang. Tak pergi tumbuk, tak pergi bubuk. Dia semek situ. Jadi kena tenaga pula. Tenaga tu kira juga. Tu tak boleh sikit abu. Tulis macam tulis kebaikan tu, kebajikan tu. Baiklah. Dan lagi katanya sepatutnya atas muazzin memelihara tersalah 2 kalimah syahadat dan mengetahui dengan waktu. Jangan bang melainkan kemudian daripada masuk waktu. Melainkan bang fajar, yakni bang sebelum dulu. Dahulu daripada fajar, bang sebelum fajar. Dahulu tu mana sebelum lah. Dan mengkira-kirakan dengan bang itu bagi Allah Ta'ala. Jangan ambil upah. Orang bang ni jangan ambil upah. Kalau orang upah baru ban, kalau orang tak upah tak ban. Tak boleh gitu. Tapi dia boleh ambil duit. Majlis buih orang tukar ban 150 ke 200. Dia boleh ambil sagu hati tu. Bukan ambil upah tu. Hak tu dia panggil khairat. Makna apa dia panggil?
Alah bukan gaji, hilang. Hilang. Hilang dia ikut nak ui. Hilang ni kalau kajian tak ada pitih tak ui tak apa. Hilang. Sepengajar boleh hilang. Kalau ada duit lebih boleh bui hilang. Dia tidak sepuluh gaji. Gaji ke mana-mana projek kena bui. Tak ada tu kena butang. Gitu. Tu gaji dia tetap. Hilang ni tak tetap. Tak ada pitih. Tak ayah. Enggak hilang. Pitih sikit, bayar sikit. Kalau pitih banyak, bayar banyak sikit. Gitu. Dia boleh ambil hilang. Tukar band ni. Jangan panggil upuh. Upah ni kalau kata upah, dia tak band. Ni dia band semacam. Ikut nama nak beri berapa hilang. Sagu hati lah, sagu hati. Boleh ambil sagu hati. Dia pun tak letak. Ikut orang nak beri. Sagu hati nak ikut orang nak beri. Cuma mana. Tengok pula. Walik orang beri berapa tu kan band. Siapa dia beri? Kalau majlis lah beri. Ataupun masjid. Beri. Tu kan band tu siok. Dia tu belakang tu. Jadi beri hilang dia panggil. Sagu hati lah. Sikit tak sepertinya. Gitu. Dan berhadap akan kebelah orang band ni. Dengan mukanya pada takbir. Dan dua kalimah syahadat. Maknanya Allah Akbar tu paling kebelah lagi. Syahadat la ilaha illallah kebelah lagi. Syahadat anna Muhammad Rasulullah. Muka kebelah lagi. Dan berpaling dengan mukanya ke kanan dan ke kiri. Pada kata hayya ala salah dan hayya ala falah. Hayya ala salah. Lekat. Hayya ala falah. Muka tu ke kiri dan ke kanan. Apabila kata hayya ala salah dan hayya ala falah. Apabila bamurik hendaklah duduk sedikit antara band dengan koma. Gorik ni ada genggen, biar genggen band dengan koma. Dan makruh band bagi orang junub dan orang berhadah. Wallahu a'lam. Band ni kena ada ismaya patutnya. Tak ada ismaya enggak? Makruh. Makruh band. Ada ismaya. Kena ada ismaya. Ambil wudu. Supaya naik. Supaya ziarah kubur juga. Ziarah kubur ada wudu sunat. Tak ada wudu boleh tapi makruh. Rupanya kita tengok dalam kitab Matla'ul Badrain ni riwayat orang junub, bukan orang haid. Orang haid lalu kalau tak titik boleh tapi makruh. Bukan haram, makruh. Nak dia tengok betting dia tak boleh bayar orang tu. Nak suruh orang hola pun tak ada orang. Dia pun mari ambil bet tu bet lalu. Ambil bet tu bet lalu. Boleh kalau dia hek. Syaratnya dia baru kemas jangan titik. Kalau takut titik tak boleh masuk dulu lagi. Gitu. Dia tahulah titik kodok. Tak pakai pek memang titik. Tak. Tu kalau hek. Kalau junuk tak kata titik junuk. Tak. Junuk dia kata masuk boleh masuk popoh hek juga. Tak titik lah junuk. Junuk ni masuk tubik lalu. Bukan duduk haram. Duduk diam dalam masjid haram. Orang junuk haram. Orang haid haram. Selama mana? Sekadar tamaninu. Sebentar 2 minit pun tak boleh kalau duduk. Duduk dia panggil diam. Makassar dia dalam masjid. Lalu ni masuk kau tu tubik lalu. Ambil benda tubik lalu. Tu lalu. Lalu orang junuk boleh tapi makruh. Makruh. Kalau ada orang hola tak payah masuk lah. Tak boleh pala mana. Makruh tak boleh pala. Begitu juga orang haid. Dia tak titik dia boleh masuk. Lalu. Bukan duduk. Lalu. Duduk haram. Walaupun sebentar. Gitu. Sekolah datang mana sebentar tu. Sebentar datang mana kak. Tapi orang junuk boleh. Jangan duduk. Ambil benda tu tapi makruh. Supaya juga. Supaya orang haid. Kalau tak titik boleh masuk. Boleh pun makruh. Maknanya kalau ada arah kak. Lalu kot lain lah. Kita lalu masuk pintu tu betul. Tak duduk masuk lah. Boleh gitu. Kalau tak titik. Ataupun junuk. Tapi makruh. Makruh ni mak tak boleh pahala kak. Kalau boleh ada jalan lain. Tak sama hari kot dalam masjid. Bukan makruh. Bukan haram makruh. Makruh ni tak boleh pahala. Potong je pula dah. Tak say lah aku tu dah. Tak ada pasal-pasal sedekah kita boleh lalu kot lain. Apa dia tu? Dekat sikit lah. Pintu tu dekat. Dia pitah jalan. Takut lutut.
Kalau bulat tu jauh lah deh. Aku dia dekat kau tu nak pergi mau Noriah kita kata lah. Tapi kita boleh naik tapi makin lah. Kalau tak titik, kalau titik haram. Naik gitu. Tak kalau junuk tak titik junuk. Junuk makruh gitu. Lalu makruh. Duduk haram duduk walaupun seketak, walaupun sekejap. Duduk dia cokok, masuk cokok duduk. Dia panggil duduk. Lalu dia tak duduk dia. Ambil barang dia dah. Ataupun tubik masuk pintu tu, tubik pintu belakang. Lalu, baru lalu. Lalu tak haram tapi makruh tak haram pun. Tak boleh lagi. Supaya suami, supaya dah tu lelaki matilah. Bagai kemah ni, tak boleh pakai berlaku. Haram pakai bagai kemah. Walaupun subang kecil. Bukan dah tunjuk ke orang duduk rumah tu. Bukan kata tubik baru haram dah. Tak sampai dengan tubik orang dah mati tu lelaki ni. Duduk rumah pun tak boleh pakai kain warna nyela. Tak boleh make up muka. Tak boleh pakai minyak rambut haram. Masa mana? 4 bulan 10 hari. Lama masa tu. 4 bulan 10 hari. Kita buat buku ni sebab payah nak jumpa edah mati suami ni. Ada dalam kitab tapi kitab tebal gitu. Jarang orang baca tu. Kalau kita dengar orang ngajar balasah kuliah gorek pun tak baca mana. Lepas tu pun tak ada jumpa tak. So kita yang jumpa. Dalam kitab Matla'al Badraini tu bab ihdak dipanggil ihdak ni edah suami matilah. Kita buat hari dah mula tapi dia rasa ramai-ramai ni ada lagi kalau orang tak jumpa kitab tu. Dua hari pula pun takut demo kata ada dah. Gitu. Kita ngajar. Kitab tu kita ngajar nak pula nak suruh demo faham. Kok demo pergi tu. Kecil besar surat Yasin gitu je. Boleh ambil tangan gapo. Mulanya dia buat kok jawi lama ni kitab tu. Kita buat kok roaming sebab orang tak ada nak baca jawi. Jawi lama kat alik tu itu. Alik tu itu. Mi alik tu mati. Dia gitu. Tak faham lah jawi ni. Jawi ni ramai orang tak faham. Deh. Buat roaming jadi ramai orang faham lah. Ramai budak-budak sekolah pun pandai baca roaming. Anak-anak cucu lah. Kita kata. Dalam kitab tu kita cari banyak-banyak kitab tu. So kita jumpa. Dia royak detail. Dia royak secara halusi. Dia royak. Dalam kitab Matla'al Badraini. Dia gitu. Jadi kita tengok bab semaya lah tu. Dia dalam kitab Silus Salikin. Tengok kitab tu. Dalam Matla'al Badraini tu. Detail lagi dia royak. Dia kata orang junub. Kitab lain tak royak orang junub. Orang hek kalau tak takut titik. Lalu dalam masjid boleh. Kalau tak takut titik. Kalau titik haram. Dia tak royak junub. Junub dia kata. Tak titik dalam junub. Tak ke titik lah. Orang junub. Boleh lalu. Tapi makruh. Supaya juga. Orang hek. Tak titik makruh. Walaupun tak titik makruh. Gitu. Jadi pakai bagai kemah. Bagai kemah ni kan subang gelap kak. Kita dah dah mati haram pakai bagai kemah. Walaupun duduk rumah. Bukan masalah lagi jalan ni, masalah duduk rumah. Tunggu dah dah tu. Dah dah mati tu. Nak pergi mana pun tak boleh berlaku duduk rumah pun tak boleh. Begitu juga kain warna nyala. Kuning telajak, merah telajak. Kain warna, dia panggil kain warna nyala ni haram dah dah mati. Selama mana? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120. 130 hari. Masa berkabung tu. Kabung lah kita panggil edak tu. Gitu. Walaupun tak gimana. Duduk macam kau dah. Pakai kain dangok ke main. Nyala merah telajak. Biru telajak. Duduk jauh nampak dah kuning telajak. Lepas tu nak pakai mana? Puda-puda, koko, hitam pula. Kalau jubah hitam tu ropo-ropo banyak. Manik penuh. Hari juga walaupun kain tidak warna. Tapi sebab banyak manik, bergelik. Lak nampak dada. Jubah orang Arab kan. Penuh ni. Depan ni penuh ni. Penuh dengan perada, penuh dengan itulah mata-mata lolak-lolak tu.
Tak boleh jugalah warna hitam pun sebab banyak lolak-lolak tu. Janguk juga. Janguk, dia panggil janguk. Janguk tu tak boleh. Hak kita pelik-peliknya, minyak rambut tak boleh bubuh. Minyak kepala. Walaupun minyak benar lah, bukan minyak. Hak bang memang tak boleh. Hak tak mau pun tak boleh minyak rambut. Padahal rambut ni, kita tudung mah. Bukan sebab kita tu beg luar. Dulu rumah pun tak boleh bubuh minyak. Haram meminyakkan rambut kepala. Dia kat gitu. Rambut kepala haram. Rambut betis tak haram. Kalau bulu betis nak buat minyak tak apa. Kepala tak ada kepala. Berkali gini kita kata. Apa yang jadi orang dalam edah mati ni tak boleh haram juga. Pakai lecu berdosa dah. Ya lah. Hak tu haram. Maskara agak apa tu haram. Bulu letik bulu mata haram. Pakai inah haram. Tapi kalau kita tu laki mati nak ada tanya tak payah kiki. Jangan bubuh lepas dia mati tu sampai 4 bulan pula hari. Takut dia nak tambah. Ya tak boleh. Orang tambah dah orang suka berina ke mana? Nampak sekerak asal bulan nak tambah lah. Dia suka berina. Supaya orang pakai lecu. Dia pakai lecu ke? Tak pakai. Allah huduh yang bulu aku. Allah. Dah biasa. Tengok di cermin. Buah mati Jadi tu orang pakai lecu ni maaf lah. Kau biru mulut. Sebab dalam lecu tu dia bubuh halak untuk membirukan mulut. Supaya laku lecu dia tu. Faham tak tu? Orang nego mula ayak pun nak apa. Kita cak beli je lah. Dia cak nak nego dia tu nak bubuh. Suruh mudah laku ke mana? Kau pakai, tak pakai kau biru. Kau pakai lama, tak pakai kau huduh. Kita tak boleh putus lecu. Pasal kalau putus, Allah huduh. Allah nak pasal. Kita diri tengok le cermin. Buah mata. Ada tengok orang ada pakai lecu. Duduk di sekolah tu. Nak klik kan? Dia cermin bawa cermin. Adik gua ni. Adik meja. Lagu tu lah kerja cikgu. Kau kerja kani kau. Dia makan kata. Kena lecu di biraga ni. Ni. Nampak bekas mulut. Kita baik sayang orang pakai lecu ni. Mau cikgu-cikgu ke ramai pakai lecu juga. Ustazah pun pakai. Lepas tu, dia pun tengok. Luak weh. Nak masuk kelas ni. Buh lagi. Berapa kali tambah sehari-sehari tu. Tak pakai sehari kak. Biru ketau mulut. Huduh lebih pada hot shorty. Coba orang tak pakai lecu. Ini original. Mulut dia tu macam tu je. Original lah tu. Sebab tu je. Tak ada alat membiru tu. Kita tak ada bubuh alat membiru. Sebab apa dia bubuh alat biru mulut tu? Supaya lecu tu habis putus-putus orang beli. Sebab kalau tak beli, huduh terlajuk mulut. Kau laku lah. Tengok dia. Dia suruh laku, dia buat gitu. Dia bubuh lah gapo untuk membirukan mulut tu. Suka terak kita mengajar sekedar mulut. Ada seorang tu beri bakal lecu. Tebal lah lecu. Kita kata maaf dia nak royak ni. Dia lecu dia beranak biru. Dia suka terak kita. Kata, demo kata-kata demo. Bukan nak royak je. Nak pakai juga tak apa kita kata. Tapi nak royak. Tapi janganlah edah tu lelaki mati. Gitu. Jadi mereka muka tak boleh bakal. Suka minyak rambut pun tak boleh bubuh dalam edah mati. Haram meminyakkan rambut kepala dia kat situ. Dalam kitab tu kata. Rambut kepalanya, rambut betis tak apa, rambut tiak tak apa. Kan rambut kan pegang ni saja masih. Bawah saya. Ni ada ya. Rambut juga tu. Tak apa. Rambut betis tak apa, muka tak boleh. Rambut muka tak ni, rambut muka ni mesti kata atas. Ada tai dalak kan ada. Atas tai dalak hidup tu ada sorak bulu. Ada orang-orang yang berminyak tak? Tak boleh tu sebab muka. Rambut dia muka dan rambut dia kepala haram. Dalam edah mati. Lepas tu bagi kemah. Bagi kemah ni, walaupun kecil. Kecil tu apa? Subang. Ataupun cicing. Haram pakai barang kemah dalam edah kematian suami. Kayak gitu. Haram tu bila? Tengah hari haram. Malam makruh. Malam pakai juga tak dosa tapi makruh. Tak boleh palu. Kita pecah dah. Boleh gena. Gapo? Pecah baik kemah tu moga edah mati. Nak nyapa 4 bulan 130 hari lambat kalah weh. Lepas edah mati ni.
Kita pun pecah-pecah habis tok batal kau tok mana. Lama tak ingat. Kau lari tikus pula hilang. Kau kan tu? Jadi dia kata tengah hari haram pakai. Hak tu bagi kemah. Mereka haram belakang tengah hari malam pun. Dia ada haram mutlak tengah hari dan malam. Ina haram belakang, bina. Berandai haram belakang. Cabut bulu kening haram belakang. Maskara beletik bulu kening haram belakang. Muka tak ada kosek muka ni. Pergi ngajar pun. Kena pergi ngajar tu lagi mati. Dia pecah dorang 4 bulan. Hopok kita yang pecah kena kat orang lain. Kita jangan pok kita 4 bulan tak pergi pecah dorang. Jangan ada gaji saja bodoh apa. Ambil orang lain. Pak kita jual kuih. Kita kerjanya jual kuih je. Tu lelaki mati 4 bulan. Kalau tak lagi jual kuih. Tak berasa lah dapur tu nak ambil gotu mana. Ataupun jual baju. Kita jahit baju kita jual kedah. Tu lelaki mati 4 bulan tak lagi jual. Kata ke lah. Oh zalim nah tu. Boleh pergi jual. Boleh pergi beli ikan tak ada orang lain. Boleh pergi beli beras. Tapi jangan tak boleh duduk rumah pun. Jadi pergi sekolah pun tak boleh pakai bedok. Kena pakai baju. Pudar-pudar. Hak-hak warna tak garang. Hitam kau gitu. Ni gol ni tak dipakai ni. Sinar ni walaupun tidak emas. Janganlah ni. Ni hak tu hak gerakkan jual pun tak apalah. Sinar lak-lak kan ni juga ni. Pada orang tu tanya kita. Ustazah, kalau tak pakai gol ni tak perlu kepala. Jangan kaki lawa lah. Lawa kan tak jangan. Kacing hok beli sekek 20 sen tu. Ataupun jahit ke dalam. Ada kira lah tak sini perlu kepala kak. Dan lepas itu pakai lah goning. Tak apa lah. Tapi lambat lah 130 hari tu. Dapat bulan tu 120. Tambah 10 hari lagi. Mana 130 hari. Walaupun tu lelaki tak kelik lama tapi tak cerah. Dia faham apa bini dia tak kelik-kelik. Bunyi mati kena edak petulak kita. Kena edak mati petulak kita. Walaupun dia tak kelik, dia tak cerah kita. Ada orang lagu tu. Dah ni. Tak kelik pun tak wina pekor, tak kelik apa. Tapi tak cerah. Bunyi mati edak dah kita. Mungkin dia tak cerah kita. 4 tahun, 10 tahun pun tak cerah. Bini dia petulak. Ada orang siapa tak temu cara tak kelik pas tu. Berapa puluh tahun ada orang tua. Jadi tua ke diri dia tu. Anak dia ke cari pun tak jumpa. Pak dia talik siap mana tak tahu. Tapi bunyi khabar mati. Kata bunyi khabar. Kalau bunyi khabar. Kalau tak bunyi tak tahu apa lah kita ni. Nak edak gana tak tahu mati kau hidup. Ada orang lagu tu. Walaupun balas tenang ke apa-apa. Dia mati tak cerah, kena edak lah kita. Kena edah mati kita. Hotel no. Hak datang tak ada edah mati. Bini mati, orang datang tidak edak. Edak ni kena orang tina saja. Atau orang panggil pekuhul mar'ah, pekuh perempuan. Supaya hak nipah juga. Orang datang tak ada hak nipah. Untuk wanita je hak tu. Kolok apa tebuh talak apa tu. Untuk wanita saja. Banyak lagi bak nikah nak khusus untuk perempuan. Kayak gitu. Sebab kita orang awam tak tahu gapo. Kolok gapo. Tebu talak dia panggil kolok. Dia gitu. Lian, gapo dia supoh. Lian, hak tu bak nikah berlaku. Terus sabit dengan bak nikah. Hak mati tu lelaki pun sebab sabit dengan bak nikah juga. Sebab dari tu lelaki tu pasal nikah. Kalau tak nikah, orang tak panggil tu lelaki. Gitu. Dia sabit dengan nikah. Jadi kalau orang ayak kakak mah tadi tu boleh tengah hari pakai. Kalau tu lelaki mati. Malam boleh tapi makruh. Malam tak boleh pahala pakai. Tapi tidak haram. Tak dosa. Kita pun pecah lah tengah hari. Lepas tu malam pakai. Tak ingat nak pecah. Lagu tu lah. Lagu tu yang menjadi tak boleh pergi tak usah pakai langsung. Mula-mula tengah hari pecah. Malam kaya pakai. Esok pakai lagi. Tak ingat nak pakai malam. Dosa. Jadi baik dah tak usah pakai langsung 4 bulan tu. Gitu. Kita ni ingat sangat ke ingat? Ingat sangat ke kita ni? Pasal orang ingat ke pasal orang terlupa? Gigi persu pun hilang tak mana.
Tak jumpa rilah cari nak kau orang pemalu. Dah. Sepek mata hilang, luar dalam hilang. Hak kecil-kecil hilang macam. Tuk manalah sepek aku cari hilang terus pada. Tak tahu kita mana. Ada gitu kita. Stocking. Stocking kan kecil hilang. Stocking aku pakai mana Kita lain kita kata budak curi lah cucu. Budak ni kalau ambil ni laki kepala budak tu. Laki kita lain. Kita ni bukan jenis tak ingat dah. Tak usah pakar lah kalau tak ingat. Malam makruh. Tak ingat tengah hari esok, pakai lagi orang malam. Pasal tak ingat nak pecah pula. Jadi haram pula. Baik tak usah bucak terus. Tegak lah ni lepas 4 bulan tu. Pakar lah nak pakar seumur pun. Biar lepas 4 bulan 10 hari tu. Tu. Sebab apa tu? Dosa. Hari agak dosa. Dosa ni nampak kah? Tak nampak. Tak apa langgar pun muka tak nampak. Kau tahu? Dosa tak nampak. Pahala tak nampak. Ini dosa pahala di sini benda tak nampak ke tu. Nak percaya apa? Tak apa. Tak percaya apa ikut aku. Muka tak nampak. Kau tahu? Pahala nampak. Pahala tak nampak. Selakah 200 tak nampak. 40 lakah 4,000. Nampak 4,000. Kalau pitih nampak. Pahala tak nampak. Sebab kau dosa. Warga ni dosa gini. Nampak tak nampak. Berlanggar-langgar macam kau tak nampak. Pasal hak boleh pula di akhirat. Bui pula esok baru bui. Nanti mati. Kau tak percaya kau tak nampak dosa. Lambat pula nak boleh tu. Nanti mati. Bila mati tahu. Nanti mati kemak dulu. Nak kemak ni baru tahu. Syurga ni aku. Lambat. Gitu. Dia pun buat betul-betul main je muka lambat. Tak nampak dosa, lambat pula. 2 kali. Pasal tak percaya molek. Gitulah. Payuhlah agak ni. Payuh hati kita ni. Beriman ni, mari sini. Biar kuat. Doa, biar Tuhan tetap iman. Gitu. Sebab mudah je dia nak balik kat, mentah-mentah tulu. Dia mari tak percaya, mentah-mentah tulu. Kau tua, kau tak percaya ada. Mudah mula juru. Kau tua kau tak juru. Dan nak mati dalam tak juru. Mati dalam nipu orang. Suruh khatimah juga. Kaki nipu nombor 1. Tiba-tiba mati. Jadi mati dalam suruh khatimah lah. Walaupun dia mati atas rumah dia mati tidak nampak. Pesi butir mata gapa. Tapi dalam nipu orang. Mati dalam nipu. Biasa nipu tu bagi dia. Panak kecek putar kau ni. Benar. Gitu. Nipu lah tu. Kayak gitu. Baiklah dia kata. Makruh bagi orang junub dah orang hadap. Orang berhadap. Ada kecil pun tak boleh juga. Ada kecil tak ada ismaya. Gitu. Supaya tak ada ismaya dia naik tak kubur. Atas ziarah kubur kena ada wuduk sunat. Tak ada wuduk boleh juga. Tapi makruh. Tak boleh pahala. Supaya tak ada ismaya. Tawah tak ada ismaya tak boleh. Saya boleh. Tapi makruh. Saya kita lepas pada tawah keteng. Lepas pada tawah 7 kali dia keteng. Nak pergi ambil ismaya tak temu cari bilik air Mekah kat payah. Bila tolong eskalator lagi naik tangkut lain pula tak jumpa dengan saing kita ni. Pergi cari pintu lain. Tak jumpa. Dah pendek kata. Tak cari nombor tu dia nombor Arab pula pun. Babung gapo dia tak tahu nombor gapo kekok kerja campur. Mungkin tu tak kerti. Pasti patok pula serupa dah. Pintu tu serupa yang tak tahu nombor lah. Tak selipar lain, cari lain kayak curi orang semua lipat kita. Padahal kita tak pintu lain semua. Kita belilah lipat nak ayat. Ilan macam. Dan lipat buruk punya nak tetap Arab bengong. Padahal kita bengong, kita pintu lain. Kita kata orang curi. Dah bangunnya ambil kau pekerja tu. Benar kata tak ada. Kita kata, tu lipat aku. Kita tak ada. Mana kita pintu lain kita gitu. Kita tak tahu nombor Arab tu. Boleh tahu doa ayat gitulah. Babu tasik wallahu a'lam fi fadilah salatil jamaah. Bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Habislah bang tadi. Fadilatul azan tadi. Kelebihan azan ataupun bang. Jadi kita ni kalau sekali mari boleh kilas putih tak apa dah. Sekali mari dengar ni
Boleh buat kelik sebutir je. Kilah. Wah kilah. Mana ingatlah kalau orang tanya. Hari ni gapo? Boleh royak sebutir aku kemung. Hari ni gapo? Tak ada royak sabuk. Berat tak ngenjok. Tahu aku tak reti nak royak. Aku dengar dia royak di faham. Nak royak kemung tak ada butir abu. Sekurang-kurangnya boleh kilah sebutir tak apa dah. Sebutir sekali mari. 2 kali mari 2 butir. Lama hilang pula hak sebutir tu. Ingat hak ni hilang pula hak lama. Takut gitu. Bak kena mari semua. Jadi gapo dia kita lepas dah banyak kita boleh pegang. Bazar ni. Budak kecil beranak. Ingat kan? Orang komak band tengok kanan. Band budak kecil tu, budak yang lahir tu. Orang band tengok kanan. Komak tengok kiri kan? Baru ni hoya-hoya hari tu. Orang ramai, orang tak mari hari tu berkali. Bak kelebihan azal jugalah. Kalau tak ada sambung dah tak ada. Pegang sebutir tu tak apa dulu. Boleh royak kat orang. Kita tak jawab anak kita, mungkin kita tak tahu lagi gitu. Gitu. Band telinga kanan. Orang band dia kena ada wuduk lah. Tok pun boleh band. Beranak hospital, tok dia tak ada. Teka tu biar anak. Dia ketua pun Cina. Kalau dia ketua Vanilla boleh tolong dia ketua kau mak cucu saya. Tak apa kaya biasa je baik yang kita. Dia tolong. Kita tak suruh pun dia kata ambo, tak apa kau mak. Ambo boleh lah. Kita kaya baik yang kita dia rela lah. Orang Islam ke. Doktor Cina pula. Tak ada orang nak suruh. Mawa ada mawa. Mawa tunggu hak beranak tu. Bawa apa ambil wuduk. Jamin hospital ke. Banyak jamin hospital. Kita gila ambil wuduk dalam bilik air hospital. Pakai tu tunggu anak tu. Lepas tu kat mana budak nak begitu. Otak sebab cucu tu. Tengoklah ada kanan bang. Kokoh jangan berdua daun. Mari habis orang bapa siapa dia tepik tin mana. Sekadar dengar di lingo dia tu lah. Gitu. Ada kanan bang, ada kiri komak lain bang komak ni. Komak dia ada kode mati salah, kode mati salah begitu. Kode mati salah tu komak. Bang ni tak ada kode mati salah tu. Sebagai bang biasa nak Allah dua kali sebut tu. Gitu. Lepas tu, lepas pada bel alik kanan, komak alik kiri. Baca inna azalna. Kau teringat budak tu. Sampai habislah. Inna azalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai habis. Untuk apa? Supaya budak tu tak berlaku zina dalam hidup dia. Gitu. Dalam kitab kata. Dalam bab azan. Dalam bab azan. Gitu. Jadi budak tu saya tak liar. Tak gatal lah, tak gelenyar. Budak tu tak jatuh tina pun tak gelenyar. Gitu. Dulu kata kau sokong pergi malam, gandong dengan jatuh, kulit pun kepak. Lepas tu saya kat mula nak buat benda tu. Gitulah. Jadi kita jaga dia situ lagi. Masa kecil tu. Jadi baca apa? Baca inna azalna sampai habis. Dia dengar budak tu. Tak apa dah kiri kanan pun. Lepas pada komak. Ada kiri. Biar dia dengar. Lepas tu baca kulu Allah. Jadi inna azalna sekali. Kulu Allah sekali. Baca di telinga dia. Kulu Allah tu supaya budak tu tak masuk jin. Umur 9 dia kata. Umur 9 kita dia ingat. Kau umur 9 ni. Penyakit ketah tu. Sawai. Ingat kau sawai. Ustaz kata bukan sawai tu tak umur 9 ni. Jin. Masuk jin dalam tubuh. Supaya jin tu tak masuk dalam tubuh. Setan tak masuk. Hati maknanya iblis tak masuk dalam tubuh kita. Ya gitu. Baca keluar Allah di telinga. Jadi dua lah. So inna azalna lepas pada komak. So keluar Allah. Di telinga budak baby tu. Tak kira baby tu. Laki-laki atau perempuan. Atau konsa. Konsa ni ada 2 alat kemaluan. Orang panggil konsa. Kalau tadi 2 alat lah tina pada jatuh pada. Kemaluan dia tu 2. Kemaluan tina ada, kemaluan lelaki ada dan seorang budak. Dia panggil konsa tu. Tak boleh nikah budak konsa ni. Dia besar dengan gitu. Jarang-jarang lah ada budak konsa ni. Tak kira baca tu serupa dah. Budak lelaki pun gitu, budak puan pun gitu, konsa pun gitu.
Jadi kita dapat kot sebutir. Baru ni tak tahu apa sekarang. Tak aja lagi komak cucu. Baca inna azalna dengan kul wallah. Selama ni cucu besar. Budak anak dah cucu kita tu. Kata ke lah. Ataupun anak kita. Anak kita 4 orang tak aja baca. 7 orang tak aja baca. Jangan begitu. Masa kecil mula. Bapa? Tak tahu. Pok dia kena royak dah. Baca lepas pada lengok kiri baca lepas pada qomat tu baca inna azalna sekali, qul Allah sekali. Kita royak kau je qomat tu. Takut dia tak tahu. Dah lah, mana tahu. Jarang orang tahu tu. Deh. Hak qomat bel tu tahulah. Hak inna azalna qul Allah tu. Pak kita pun jumpa lagi tak ni yang royak gitu. Bak Fadilatul Azan. Hak ngajar gitu. Minggu hari tu. Hari ni tadi sambung lah tadi. Jadi kalau orang tak mari hari tu kan, tak tahu apa kalau dia tak baca kitab kan. Kecuali dia klik baca di rumah. Takut tak baca di rumah malah baca tak apa reti jawi pula apa. Gitu. Tak dia nak baca. Tak tahu apa bila. Jangan orang nak royak. Tak cara baga tu. Tak kena jumpa orang mu tahu dah. Mu tak kena royak bab tu. Nak kecek bab tu kena ada kesenambungnya dia. Dah kena ada benda. Nak buka ni. Muka kita ngajar dah. Bab azan. Bab kelebih hebat. Dia royak lah. Kelebih hebat ni untuk ni, untuk ni, untuk ni. Jadi satu daripada kita tak tahu lagi kan. Budak kecil ni telinga kanan bel. Telinga kiri qomat. Lepas pada qomat tu baca inna azalna sekali, baca qul Allah sekali. Kau telinga budak tu. Budak kecil tu. Baby tu. Baru marah anak tu. Lepas tu butuh apa? Dia ayat. Inna azalna tu supaya jaga budak ni jangan berzina dalam hidup dia. Selama hidup dia. Dia kena jaga. Dia tak makna tidak terjebak dalam bab zina tu. Tuan kawal situ jaga. Allah jaga. Dia baca keluar Allah tu supaya jin tu tak masuk dalam tubuh dia. Tak dia rasuk. Tak dirasuk lah. Tak dirasuk oleh syaitan. Gitu. Dia kata dalam kitab tu. Jadi kalau kita boleh pegang hati pun tak pedah lah. Sebutir 2 butir boleh. Kali mari. Tapi berguna benda tu. Daripada tak tahu jadi tahu. Takkan berguna. Tak siamak kita pun boleh royak kau anak cucu. Boleh royak kau orang lain. Ilmu kata kita sapa pula. Pada kalau tak dengar tak tahu kan. Mu tahu ke? Budak kecil ni kena gini. Orang lain suka sakat ada qomat anak kita. Kita pun royak. Lepas pada qomat tu baca inna azalna sekali dah. Dah baca qul Allah sekali. Kau telinga cucu hamba tu. Tak kira siapa nak tolong tu. Ada orang tolong. Kita dulu Dr. Awanila tolong seorang cucu kita beranak pak dia sekali. Di KPJ. Atau hamba tak lah qomat kata tak apa tu. Lepas tu lepas qomat tengok kiri tu dia kata baca inna azalna sekali, qul Allah sekali dah. Dia kata. Kita ayat gitu. Tak uti inna azalna dia pun. Boleh bakal lo ke dia. Kau orang molek. Lama yang buat inna azalna tak ingat. Ada yang berkali tak ingat inna azalna. Lama inna azalna habis qul wallahu ahad berat. Ekor orang lain, pala orang lain. Ada inna azalna pendek bukan. Sebab qul Allah kita kata qul Allah tu ramai. Dari orang tak tahu qul Allah. Tapi inna azalna tu asal ada juga kalau kita tak tahu. Patut kena apa ayat semaya lah dok. Waktu ada bawah tu. Apa dah ayat semaya. Lah ni apa dah. Cuma makna tak tahu. Makna tu kenapa lah. Hari ni ngapa makna petang? Kenapa ni? Quran terjemuh tu ada kamu kita ke? Quran terjemuh. Quran terjemuh ni kalau ada 4 butir budak-budak beli. Kalau tak ada kita beli diri ataupun budak-budak beli klik tok. Tok aja belak kalau abuk gitu. Ngapalah? Buat doa lah ke bawah nu ayat semaya. Mula-mula ngapa makna petang? 2 minggu baru ingat tak apa. Lepas ingat tu
Qul a'udzu birabbin nas. Apa pula? Mana dia? Mana arti? Lepas tu, qul a'udzu birabbil falaq. Seminggu pula. Ingat tu? Qul wallah. Seminggu pula. Ingat tu? Tabbat yada. Ingat tu? Izaja. Ingat tu? Kuliah. Ingat tu? Inna ataina. Kau naik lah. Deh. Tak ingat sebulan, 2 bulan. Tokai 2 bulan. Ingat apa? Ingat mana? Bukan ingat baca tu, ingat dah. Arti dia tu. Arti tu apabila kita tahu arti, baca oleh semaya, kosong. Mulut baca, dalam hati pun makna. Kalau tak tahu makna, kuliah ayuhal kafirun. Mana pergi beli ikan ni kedai tu. Kau yang nak lain dah moga kita tak tahu apa makna kita baca tu. Kalau tahu makna, kosong lah. Kosong apa? Mulut baca, dalam hati pun arti yang kita baca tu. Tak ingat nak lain ada. Ada kijol, tak gila lain dia ada kijol. Hok gila lain tak ada kijol. Kaya tak gila lain. Mulut babel-babel ni perut ni tak ada lain. Pasal apa? Tak tahu makna kita baca tu gapo. Babel tak tahu arti. Supaya inna salati wa nusuki. Doa iftitah. Allahu akbaru kabira. Ada lagi orang kata Allahu akbar kabira. Tak betul bahari. Kalau nak Allahu akbar berhenti tak apa? Allahu akbar berhenti. Kalau tak berhenti Allahu akbaru kabira. Tak ada akbar, tak ada mati ra tu kalau tak berhenti. Wasa. Kena kata Allahu akbaru kabira. Bagi depan akbaru. Kalau tak berhenti Allahu akbar, tak apa berhenti. Ni tak ada berhenti Allahu akbaru kabira tu. Allahu akbaru kabira. Makna apa? Allah Maha Besar. Walhamdulillahi kasira. Mengucap alhamdulillah yang banyak. Kasira maknanya dia banyak. Kita ucap alhamdulillah yang banyak. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Mengucap subhanallah bukratan pada waktu pagi, wa asila pada waktu petang. Bukratan pagi, asila petang. Makna dia. Wajah tu wajhiya lillazi. Aku hadapkan mukaku. Wajhiya mukaku. Lillazi fataras samawati wal ardh. Bagi yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Siapa dia? Allah. Tapi dia tak kata wajah tu wajhiya lillah. Dia kata gitu. Nabi tak ajar gitu. Padahalnya allazi fataras samawati wal ardh. Siapa lagi? Mencipta langit bumi. Allah lah. Ada bahasa tu simbolik. Sastra. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan mukaku kepada pencipta 7 petala langit dan bumi. Siapa dia? Allah. Tapi tak boleh kata wajah tu wajhiya lillah. Tak boleh kata gitu. Nabi ajar wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Bahasa yang simbol apa? Sastra. Lekuk ada bunga-bunga sikit. Bahasa yang berbunga. Sastra lah kita panggil. Halus. Bunga tu halus. Bahasa halus. Hanifan musliman. Condong sebagai orang Islam. Condong ke Islam. Hanifan musliman. Condong sebagai orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku daripada orang kafir musyrikin. Mulut baca dalam hati buh gitu. Makna. Tak ingatlah lain lah muka. Kita tahu makna. Inna salati, sesungguhnya semaya aku. Wa nusuki, segala ibadat-ibadat aku lain. Wa mahyaya dan hidupku. Wa mamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tu makna apa? Makna doa iftitah. Allahu akbar kabir wajah tu wajah lillahi tu sampai habis. Kita pun tahu makna. Apabila baca oleh semaya tu, mulut baca dalam hati, bubur makna. Tak gila ke lain, tak ada lagi tak hebat, tak ada. Lagi beli ikan temai pun tak ada. Pasal bubur makna, sebab kita tahu makna. Coba kita tak tahu makna. Inna salatu, nama tinggal ke bakit lagi. Mungkin kita tak tahu apa kita baca tu. Tu tujuan kita Quran, kita buat ayat semaya tu, kena tahu makna tu.
Kena tengok dalam Quran terjemuh tu lah. Ngapa? Homework. Kita ni kena kelewat homework di rumah. Lok tempat ustazah yang ngajar saja. Kena awak kerja rumah hati lah. Ngapa tu dia mau kena ngapa diri lah rumah tu. Kita tolong pun tak ingat kita. Kalau kita tolong apa demo pun ingat kita juga. Tak boleh tolong ngapa ni. Dia bawa pada demo gitu. Panak nak tengok mana-mana tu. Tak ngenjuk. Jak mula kita tak tahu mana. Lah ni tak tahu mana lagi nak aku. 40 tahun dah maya ni. Tahu duduk. Lepas tengok tahu. Kalau Allah tahu. Lepas baca kalau Allah ngapa tengok semua-semua. Buat tahu-tahu baca kalau Allah saja. Dia kecil hati juga ayat lain. Hak tu je semua dah. Aku tak cakap labu. Baca gak inna atayna ko gate. Inna azalna ko gate. Wati ni wa zaitun ko. Ha, terkena ngapa wati wa zaitun. Mana gapo? Wati wa zaitun. Watu risin bukit tersina. Hazal baladi amin pada negeri yang aman. Mekah. Wati tu. Kita pun ingat Pak Nabi kita lahir di Mekah. Sebab hazal baladi amin. Sebut baladin amin. Anak negeri yang aman. Mekah. Kita pun tengok. Ingat kau Nabi. Orang gila kau orang kan sebut kapung suka dah. Kita kalau duduk kau satu orang tu. Katalah Muhammad. Duduk kapung mana? Duduk Cica. Sebut Cica tu. Sini butir mata. Pasal apa tergembira? Pasal ada orang aku sayang duduk situ. Sebab kat Nabi. Kau sebut hazal baladin amin. Negeri yang aman. Ingat kepada Nabi. Mekah. Tempat Nabi lahir. Kita tak kenal dia Muhammad ni. Tapi kita cinta sayang. Sebab Nabi kita. Hak tu Nabi kata. Aku nak jumpa orang yang paling aku rindu nak jumpa. Siapa dia? Orang yang tak penuh tengok aku tapi beriman kepada aku. Kita lah umat akhir zaman ni. Mana jumpa dengan Nabi kali abu? Tak jumpa kali abu. Tak kenal. Tak kecek. Tapi sayang ke Nabi. Sebab kita ni umat akhir zaman. Hak ni dah aku pada nak jumpa dengan orang ni Nabi kata. Umat lagu ni. Umat lagu mana? Dia tak aja tengok aku, dia tak aja jumpa aku. Tapi dia sayang kepada aku, rindu kepada aku. Aku pun rindu nak jumpa dia. Sama rindu merindui. Kita, Nabi rindu juga nak jumpa dengan kita. Hak sayang ke dia ni. Hak tak aja tengok dia. Sebut nama, sebut negeri. Wah, bahasa suka. Sebut negeri Baladil Amin. Negeri yang aman. Mekah. Dalam watin tu lah. Watin ni buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Bersumpah dengan watin dan zaitun ni. Ada ayat Quran. Watin dan buah zaitun. Watu risi ni. Nawa hazal Baladil Amin. Bukit Tursina. Tempat Nabi Musa bermunajat. Pada negeri yang aman. Mekah. Tu kalau nak baca. Watin lah. Wating tu sebelum gapo? Sebelum gapo bukan alam nasrah. Alam nasrah. Alam nasrah atas pada wating ke? Ikro. Tengok ada kebak. Ayat Quran ni kena baca atas dulu. Atas gapo dia kita kata wadduha. Wadduha mula-mula. Yang kedua alam nasrah. Bawah pada wadduha. Kalau alam nasrah bawah pada dia ke apa? Watin. Bawah pada watin. Ikra ke? Ayat tak ingat. Hak tu tak ingat dah. Hak ayat kadar pun tak ingat. Hak besar sana ya. Gitu. Tapi kalau kita biasa baca, hak kadar tu kita ingat juga. Ingatlah tujuk dia tu. Hak atas ke bawah. Mana bawah pada alam nasrah, wating. Bawah pada wating, ikra' ke? Bawah pada ikra' ke apa? Inna azanna. Gitulah, kau turun bawah. Mana kalau kau pertama baca alam nasrah, kau kedua wating, atau bawah pada dia. Inna azalna kau, gitu. Pak ada juga ayat bawah pun kita tak boleh tubik. Baca ni, gitar kot lain. Ekor lah lain. Pala lagu ni. Ekor gisuh lain. Ada juga gitu. Pasal kita tak perhati molek ni. Tak apa ayat. Hak muqaddam tu. Wadduha la bawah lah. Hak atas lagi tu kau apa ayat. Amma ya tasal lagi.
Panjang. Tak boleh buat tu. Dok. Biarlah sabih sepanjang. Dia kata tu. Tapi sabih tu glamour lah. Kita rajin baca tu. Ingat sabih sebab rajin baca tu. Nama tu sepanjang dia. Kau tu banyak orang baca sabih. Witir 3 rakaat. Witir 3 kan. Witir 3. Rakaat pertama. Lepas pertama sabih. Yang kedua kuliah. Yang ketiga Qul Allah, Qul a'udzu falaq, Qul binnas. Jadi kalau kita biasa buat gitu semua dalam kau tu semaya witir tu, ingatlah sabih tu. Muka raja dia bawa dengan dia. Saya semua kena. Coba tak sign kali abu. Tak kena lah. Apa tu lah. Tak biasa abang dengan dia. Tak kena dah. Apa tu. Noyak gapo noyaknya. Noyak ngaji ni kena amal juga. Tak si amal semua pun. Amal setengah-setengah. Jangan tinggal semua. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Buat setakat kita mampu. Tapi kena gerak juga. Baru ngejuk. Ngejuk dah kita amal. Ngejuk dah. Mula lagu ni aku tak tahu makna. Lalu ni aku tahu dah mana. Ngapa so dulu? Seminggu baru ingat. Alih lah. Yang kedua, 2 minggu pula. Kau benuk-benuk, kau tua. Tak apa 2 minggu pun. Sabar. Ingat 2 minggu tu. Alih pula lain. Mata 10 ayat tu, dah 4 bulan kali 10 ayat. Apa makna? Kelimah tu tahu dah. Bacaan tu tahu. Arti tu kena ngapa. Nak ngapa mana? Quran terjemuh. Rumah kita ni banyak Quran terjemuh. Orang anak beli lah, orang tu bakal beli buat kelik tu. Penuh. Tak haji balik kali abu. Padahal kita tak kerti pun. Tak tahu makna pun. Kuliah makna gapo tahu. Izajah makna gapo tahu. Dah tak ngapa. Tak tahu pas bila dah. Sama mati dah. Kerana? Tak nganyak dah. Mereka tak ada usaha. Sekurang-kurangnya. Ingat Pak Demo mati. Tak apa. Ataupun ingat semua tak mati lagi. Tak kau utuh. Tu dia bawa semua. Tak apa-apa lah menambah. Kenyanya pahala tu. Gitu. Tak boleh royak gitu kata. Backing bunyi pula dah. Mereka cek derah semua. Buat gana dah. Bukannya backing. Pasal derah dah. Bila tak kata. Orang kata. Tak boleh kau ngajar kau sikit. Pondok balu. Ada orang tu panggil kita cocok kita. Tak boleh ngajar kau. Bukan ngajar mu dia pun dia dengar dalam TikTok. Tak boleh perbalah ya. Backing dia kata bunyi. Lepas tu. Soalnya backing. Soalnya. Terkebur kecil derah. Kita tidak terkebur. Kita kecil derah semua tu. Aku ngajar sekolah 28 tahun gitu. Lagu ni ngajar sekolah pun. Derah gini dah gitu. Tanya anak murid kita tak. Lama anak murid kita kabur ni. Ada saudah anak murid kita. Weh mahanung. Mana kita ngajak sekolah mahal. Betul kuat kain gini dah. Lagi tunjuk gitu. Tak nak buat dah. Ngajar ni dia tak nak buat. Supaya kita kopi. Jangan kopi. Kecek jangan kopi. Boleh ke tak? Kita gagak. Kata jangan gagak. Gagak aku tak apa. Tak nak buat dia. Muka gagak dah. Ni muka dengar dah. Tak nak berik dah. Lama dah training dengar ni. Oh ya. Ngajar dia pula 8 tahun ngajar sekolah. Lagu ni. Tak ada biasa seorang buat anak murid kita. Dia kata ping kacik gigi tak ada seorang abu. Tanya memetah lah. Memetah tak nak murid kita juga. YB memetah tu lah. Budak mahak ke tu. Lepas tu bini YB lah ni Wano Hanita tu. Budak mahak saja tu. Tak ada. Tanya dia ke mana. Biasa kau tak biasa. Peniduh. Tanyalah penih dah ngajar sekolah pun. Tak nak berik dah. Tak nak buat dah. Dia mana nak. Tak usah. Sedap aku tidur di rumah. Tak usah ngajar derah keju. Tak usah. Tak usah panggil. Ni pun orang panggil kita tak kita kata. Boleh kamu nak ngajar masjid ni? Tak ada orang kita tanya. Boleh. Orang tanya kita bukan kita tanya orang. Makna orang nak tu. Kita tanya orang ke takut nampak dah. Tapi pun tahu pun nak pasang ngajar. Gitu. Derah. Ni dah mau tahu dah kan dia derah. Nak juga. Gitu.
Oh, setengah kata, baik dia lah. Pope. Tak dengar dua orang, tak dengar. Ngajar dia apa kata, kau bisiklah kelambu gitu. Pulak do. Ada pula orang suka dengar. Payah ya manusia ni. Deh, ada suka dengar. Ada suka kohor. Kodoh tak ada juga. Ampun, payah kena Dah. Pakai terbiasa kita ada gitu. Nak kan? Bukan backing pun. Tak backing, tak kaya kan. Oh, ya dengar ya, bukan backing. Tapi dah mau tak ada kecek kau. Kecek mulut luar tu. Pertama 28 tahun. Kerja ngajar. Training dah 28 tahun. Lagi derah. Lepas patching ngajar lagi 22 tahun. 22 tahun dah kita patching. Belum patching ngajar dah balasa. Tahun 73 kita ngajar balasa. Mudah-mudah ngajar. Pada masa tu dia nak puri lagi. Kita pergi Mesir lagi masa tu. Ngajar petang. Mana mula-mula ngajar tahu? Balas tua Muqtada hari. Ingat Muqtada hari orang nyomak go gitu ke? Orang Selangor tu deh. Dia nikah dengan anak Mocik Sedarah tu. Teku Zarina nama. Mocik Sedarah ni kahwin dengan keluarga Setel. Pok darah aku ayo masuk. Kuku Ibrahim nama. Teku Ibrahim. Kuhing orang panggil. Cik Zara Kuhing tu, dia duduk bawah lembah. Bawah lembah kapus siri. Adalah balasoh. Balasoh, bukan masjid lah. Balasoh kayu gitu. Jadi masa tu tahun 73, Ustazah Selamuh ngajar lah. Sore dia dah, muka dia Ustazah kita lagi tua dah. Ngajar pak dia, ngajar kelas perempuan. Dia pun kata kita ngajar dua anak ya. Kata saya tak pandai, tak nak mengajar. Oh tak apa lagi jemaah mengajar. Petang, tak apa petang. Dia kata komik petang, kalau satu petang gitu. Kita pergi dia dua. Dia anak-anak sore dia kata. 4 kali seminggu tak cekak. Kalau kita dua, kita boleh seli-seli dia kata. Ayo tak pandai saya nak mengajar ni. Cuma hari tengok dia mengajar dulu dia kata. Kita pergi sekali pak dia mengajar. Dia mengajar kita. Kita pun tengok dia mengajar. Lepas tu balik tu. Boleh kau? Boleh. Ada tak? Kita pun ngajar gila dengan dia. Dia mau kata dengar suara kita dengan suara ustazah tak apa dengar. Jadi dia kata sedap pula orang suara dengar. Pula dah. Dengar dah lah. Muka dah guna dah. Tak mula tak kerja lagi. Lama dia ngajar situ. Pada buat masjid. Apa dah? Tu, masjid. Allah gapo dekat dengan Tesebah. Dekat dengan Wisma tu. Gapo dia panggil situ Masjid tu minta pula sekali, minta juga ngajar pak dia. Pergi situ. Gede dengan ustazah juga, kau banyak. Masa tu baru nak buka kelas wanita. Tak ada orang tino ngajar macam itu. Masa tu. Wak mula saat ni. 40 kali kita pergi. Cik Zarah mati, berapa. Tahun berapa baru berhenti. Belah-belah tahun kita ngajar balasah dia tu. Siapa Muqtada hari tu boleh anak 3 orang mati. Mati tu kena santau dia. Orang suruh main bola kan. Dia santau kat orang tak ada kecek. Sia mesti tahu. Ku kekek dia. Marilah raya sekali motor tua ni. Betul dah kita pergi jalan. Dah bawa anak-anak mari tak raya ni dia. Mari anak-anak dia kata. Suami mari juga. Bawa lah anak suami kita pergi juga. Gitu Muqtada duduk cokok. Tanya. Balik bila kita tanya dia. Dia pun kelip kita senyap kelipah. Apa dia ni tak jawab. Macam kata. Dia tak boleh kecek tu Taza. Dia ada sorong. Kena itu. Jadi itu kau orang nyawak dia orang. Santau. Balik mentah dalam 2 bulan kan dia mati sana. Mati di Selangor. Dia orang Selangor lah. Dia ni tak nikah Zarina tu. Kalau anak nikah berlaku. Kerja Kuala Lumpur juga tu bini dia tu. Jarang kau balik. Tapi anak dia berkali dia ni dah ada orang tua dah kali. Anak Muqtada tu. Jadi mula-mula kita ngajar balasah di Kelantan ni. Balasah Cik Zara Kuhing. Tok tua Muqtada hari tu. Situlah mula-mula kita ngajar tahun 73. Kita pergi Mesir tahun 74. Jadi kita ngajar ni belum kita pergi Mesir lah. Kita ngajar balasah. Ngajar sekolah tahun berapa? Lah 76.
Balik Mesir baru ngajar sekolah. Ngajar balasan dulu. Jauh. TK 73 tahun dia ngajar balasan. Baru ngajar hak ngoti sekolah. Buat 76 kita balik 76 tu ngajar mahal. Lalu. Anak gitu. Dan tak boleh berhenti lah. Lama lajuk dah ngajar balasan ni. Tak sedap, tak boleh nak berhenti. Jadi, kalau hari tak ngajar ke demen lalu. Demen malah pakai kepala. Nak turun tanah pun malah. Pasal nak tidur, mata. Jadi gitu. Tak cergah. Orang hari ngajar kat, pukul 3 tak tidur, tak apa lagi. Pas cergah. Bangun ni bang. Lepas setengah kena pergi. Jadi cergah lah. Jadi kita, angin kita ni belaga, okay? Jadi segang macam betah. Sepotong gula ada tu. Bunyi orang bawah kata ada gula demen lalu. Sebab angin dia gula. Angin lagu tu. Mari angin lagu tu. Jadi dia cakap tak nak ngajar lah. Beling pun tak tulis benar lagi. Gitu. Nak ngajar, berangin ngajar ni. Jumpa orang kat segar lalu. Tu dia. Dia seorang rumah demen lalu. Awak nak tu ni tahu. Dua saja ke dua-dua mu? 78. 78. Kalau segar tak apa. Lah 78, 80 pun. Muka segar tu. Sihat nombor 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا ولا تعسر علينا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله. Hari ni 20 tau. 20. Dah 7. 20.